Baik penonton, seterusnya kita akan ke cerita pagi Labuan untuk kita berkongsi kemeriahan Budi Badani yang tengah berlangsung ketika ini di Labuan. Jadi kita akan dapatkan laporannya dari rakan pelapor kami. Silakan. Baik, terima kasih. Sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS adalah merupakan sistem kawalan subsidi petrol RON 95 yang mensasarkan pemberian subsidi secara terkawal kepada kenderaan pengangkutan awam dan juga kenderaan barangan. Oleh itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan turut memainkan peranan penting dalam pelaksanaan sistem ini. Oleh itu, pada pagi ini saya bersama dengan pengarah KPDN Labuan, Pun Junaida Arba'in, untuk menerangkan serba sedikit mengenai pelaksanaan sistem ini. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Okey, Puan, mungkin Puan boleh perjelaskan secara ringkas tentang sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS RON 95 ini. Baiklah, KPDN telah dipertanggungjawabkan untuk mengawal selia penyaluran subsidi RON 95 petrol. Jadi bagi tujuan tersebut, KPDN telah membangunkan sistem kawalan petrol subsidi SKPS bagi membantu syarikat-syarikat yang layak untuk membuat pendaftaran. Okey, untuk makluman, sebanyak 21 jenis kenderaan layak untuk memohon bagi dua kategori yang dikawal selia oleh KPDN, iaitu kenderaan darat awam, ada 9 jenis kenderaan, dan juga kenderaan darat barangan, ada 12 jenis. Jadi untuk di wilayah Persekutuan Labuan, syarikat-syarikat berkenaan boleh mula untuk membuat pendaftaran melalui sistem yang kita sudah sediakanlah. Jadi saya berharap syarikat-syarikat di Labuan jangan terlepas untuk mendaftar bagi menikmati RON subsidi petrol yang akan berkuat kuasa tidak lama lagi. Okey, Puan, dimaklumkan pihak KPDN Labuan mengambil inisiatif, Puan, membuka kaunter khidmat pelanggan untuk memudahkan para pengusaha pengangkutan awam ini untuk melakukan pendaftaran dan juga mendapatkan maklumat-maklumat jelas. Mungkin Puan boleh perjelaskan tentang kaunter khidmat pelanggan itu. Betul, bagi membantu pelanggan-pelanggan kami, iaitu syarikat-syarikat yang terlibat, KPDN Labuan membuka kaunter khas bagi membantu golongan sasar kami. Kami juga turut membuka kios pendaftaran bagi membantu supaya memudahkan urusan pendaftaran. Jadi pendaftaran ini sangat penting bagi syarikat-syarikat ini memperolehi fleet card yang akan dikeluarkan oleh syarikat stesen-stesen minyak. Okey, Puan, bagaimana pula dengan kaedah pelaksanaan sistem kawalan subsidi ini, Puan? Mungkin khusus kepada pemilik syarikat pengangkutan awam. Okey, baik. Setelah syarikat-syarikat tadi memohon dengan KPDN, kelulusan yang diperoleh itu adalah serta-merta. KPDN akan beri serta-merta setelah mendapat kelulusan melalui sistem. Syarikat-syarikat yang memohon perlu pergi ke stesen-stesen minyak untuk memohon pula fleet card kerana pelaksanaan penyasaran RON 95 petrol ini adalah melalui fleet card. Jadi syarikat-syarikat stesen minyak akan mengeluarkan fleet card khaslah yang akan mereka gunakan semasa membuat transaksi nanti. Puan, dari segi pemantauan dan juga penguatkuasaan KPDN, Puan, bagaimana pula? Okey, untuk buat masa ini KPDN sememangnya rancaklah untuk mengenal pasti siapakah golongan sasaran kami, iaitu 21 jenis kenderaan ini, dan kami menggalakkan mereka lah untuk membuat pendaftaran. Jadi bermaksud di sini KPDN membuat pemantauan dari segi pendaftaran itu agar tidak ada yang terlepas. Selain daripada itu, kita juga membuat kerjasama dengan stesen-stesen minyak di Labuan ini untuk memastikan mereka ini bersedia bagi pelaksanaan RON 95 subsidi. Okey, Puan, terima kasih, Puan, di atas penerangan tadi berkaitan tentang peranan KPDN Labuan kepada pelaksanaan sistem SKPS. Jadi kembali bersama rakan kita di studio. Silakan.